Start 1 Januari 2026, PAS perjalanan Rapid KL dah ada harga baru. First, Rapid Quarter atau dulu kita kenal sebagai My City Pass dah jadi RM10 sehari dan RM25 untuk 3 hari. PAS Rapid Kembara atau My Tourist Pass dah jadi RM25 untuk sehari dan RM55 untuk 3 hari. Dah tak ada lagi PAS perjalanan untuk 2 hari bagi kedua-dua jenis PAS ni. PAS Rapid Keluarga pula RM30 untuk 4 orang dalam satu kumpulan. Available hanya pada weekends dan public holiday sahaja. Tapi jangan risau, masih ada PAS yang kekal. My50 masih kekal RM50 sebulan. Rapid Mesra kekal dengan PAS percuma bagi OKU warga negara yang berdaftar. Pelajar masih layak dapat diskaun 50% untuk tambang tunai dengan Rapid Pelajar. Dan Rapid Emas pun masih ada diskaun 50% untuk tambang tunai bagi warga emas warga negara. Ada satu PAS bulanan yang baru iaitu Rapid Bulanan. Yang ni RM150 sebulan dapat unlimited ride untuk semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia. Perasaan harga baru ni akan pastikan kita dapat servis yang stabil untuk jangka masa panjang. Rasanya yang memang dah guna My50 tak terkesan sangat. Yang guna PAS harian ni, korang okey ke dengan kenaikan harga ni? Share dan repost video ni supaya lagi ramai orang tahu. Follow @saturday.my untuk info best macam ni setiap hari.